Dan yang dia kata bayar dulu benda tak ada, itu pun tak cerdik, bodoh. Namanya IP. 1.1 bilion projek yang belum jalan, duit dah terbang. Dan jangan sampai saya bawa kes ini ke mahkamah. Kalau mereka tak mendisiplinkan ceplos-ceplos ini, saya hati Rafizi ni je yang duk pulas, duk tekan minyak kau-kau. Apa benda ni Rafizi? buang masa sebenarnya Saman dia orang ni bukan ada duit pun. Ceplos ni ialah cyber trooper berbayar PKR. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam madani. Pendengar betul lah dakwaan dia. Saya rasa bukan benar yang nak disebut. Ini ada orang di belakang dia. Cubaannya untuk nak mengaitkan Rafizi, menjatuhkan Rafizi dalam isu ARM Holding, ARM Holding. Kesimpulannya, kontrak ni berat sebelah. Malaysia bayar, ARM yang untung. Lah ni, ada siapa-siapa yang bijak pandai, tolong jawab apa yang aku tanya ni. Dan kita tahulah Rafizi, takkanlah dalam bab ni dia ada kepentingan diri dia. Tak apa, kita dengar. Tapi benda seperti ini diulas oleh Cyber Trooper Taufik Iskandar ni. Sorry lah brother, kau tak boleh pakai lah Taufik. Aku bodoh betul lah. Dah happy dah mula semua ni kan. Dah jadi berita dunia, semua sengih semua tu kan. Saya pun letak jawatan. Bekas ahli pejuang. Okey, tak apa. Rafizi jawab je. Kau tunggu Rafizi jawab mak ceplos PKR ni. Betul lah. Masa itu sebab baru tanda tangan, dia baru buka pejabat dekat TRX kan, dia buka pejabat semua. Dan kami adalah pasukan yang mewakili kerajaan yang menguruskan perjalanan pelaksanaan itu daripada awal, daripada mesyuarat awal sampailah dia jadi, sampai dia ada kat sini kan. Jadi dia terkejut lah. Macam mana ni tiba-tiba your whole team tak ada ni. You resign, your pegawai yang memang jadi tenaga penting dalam ini, kalau you tak ada macam mana? Atas dasar itulah saya ingat mereka menawarkan kepada James untuk menyertai pasukan peralihan mereka untuk memastikan ibu pejabat mereka di sini dibuka, operasi mereka dibuka kan. Tapi lepas sebulan lebih James sertai mereka tu, sebab dah mula dengar ceplos-ceplos ni buat cerita lah. Ini cuci duit lah semua. James tak jawatan terus. Jadi tak sampai sebulan pun James dengan Am punyalah sedih, hantar mesej saya berkali-kali, terkejut semua. Saya kata it's his decision. Saya tak ada kena-mengena. Saya tak tahu pun contohnya menawarkan kerja to James to manage and help their transitioning here. Tapi akhirnya oleh kerana politik bodoh macam itu, dia merugikan negara. Politik bodoh, betul lah. Setuju merugikan negara. Kau kata kat PMX Sekarang ni pun dia dah merugikan negara. I mean kita ada seorang yang boleh menyumbang besar macam James, yang memang kepakaran dia begitu. Sekarang dia duduk kat UK lah, dia tak balik lah. Kan, brain drain dia tak balik, duduk kat UK. I mean, jadi apa kita nak kata, sebab dah lah saya dalam 3 tahun lepas saya kena pujuk dia letak jawatan gaji tinggi untuk berbakti kepada negara. Dia buat kerja siang malam, kita semua bawa masuk ARM semua, dan cita-cita kita nak tengok ada chip Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Tapi oleh kerana politik bodoh yang ada dalam negara kita, terutamanya dalam PKR, yang subkontrak kerja-kerja untuk serang saya ni kepada orang-orang yang lompat parti daripada pejuang lah, daripada PAS. Nampak tak? Sampai faham maksud dia. Akhirnya jadi macam ini. Dan inilah nanti saya akan maklumkan kepada Datuk Seri Anwar. Hentikan perkara itu, tumpu supaya cita-cita kita untuk ada chip buatan kita sendiri dalam tempoh 5 tahun ini berlangsung. Dan jangan sampai saya bawa kes ini ke mahkamah. Kalau mereka tak mendisiplinkan ceplos-ceplos ini, saya akan saman. Cuma saya dengan James saja buang masa sebenarnya saman dia orang ni bukan ada duit pun. Saman kalau setakat nak melepaskan geram kan, saman dia semua bankrupt.
Dia tak mencapai apa-apa, tetapi akhirnya negara kita akan menjadi berita dunia sekali lagi lah. Dan saya tak pasti apa pandangan AM. Sebab AM ni dia monopoli tau. Dia akan rasa kalau macam ni tak payahlah. Tak payahlah kan. Dan yang dia kata bayar dulu benda tak ada, itu pun tak cerdik, bodoh. Namanya IP. Kan IP. Memanglah IP untuk tempoh 5 tahun dia ada bayaran tahunan. Dia release satu design kat kita. Kita kena bayarlah. Tapi usaha itu mestilah berada di peringkat kerajaan dan negara Malaysia untuk cepat-cepat mendapatkan syarikat yang boleh menggunakan IP itu. Dan sebelum saya letak jawatan, memang dah ada 3-4 syarikat Malaysia dan juga dunia yang nak masuk ke Malaysia. Sebab itu juga hujah kami kepada kerajaan. Daripada kita duk tawarkan duit tunai 1,500,000,000 ni kan, yang membazir duit negara menggunakan duit membayar cukai, kita sepatutnya menggunakan IP AM ini untuk menarik syarikat-syarikat besar sebab dia tak tentu boleh dapat IP itu sendiri daripada AM. Malaysia ada IP, kita boleh kata, contohnya satu syarikat kereta EV yang antara paling maju di China, yang kereta dia ni bukan BYD punya type lah, kereta dia yang memang self-drive, yang besar semua lah kan, yang paling banyak menggunakan chip kan. Mereka nak buat chip mereka sendiri. Tapi kalau dia terus dengan ARM, mungkin panjang lah. Sebab ARM monopoli. ARM kata buat apa, I nak baik kat you gini. Tapi melalui Malaysia, kita kata if you datang Malaysia, melabur kat Malaysia beberapa ratus juta, buka kilang you semua, buka kilang untuk buat chip di sini, then you boleh masuk program ini kerana you boleh dapat IP token itu. Saya tak tahu apa yang jadilah. Jadi sebab itu sepatutnya lah kerajaan kena tumpu yang itulah. Kami dah sediakan semua ni. Janganlah kerana soal politik, benda yang sepenting itu yang boleh melonjakkan Malaysia, tiba-tiba dia jadi lawak jenaka antarabangsa seperti inilah. Jadi saya akan hantar nota kepada Datuk Seri Anwar dahulu, tengok macam mana reaksi dia. Amaran keras? Tak adalah, saya tak bagi amaran. Kan? Saya kalau apa-apa saya buat tindakan, saya letak jawatan je. Tak ada amaran-amaran je. Saya buat terus kan. Tengok apa reaksi, kerana dia kena bagi arahan kepada mereka dalam kerajaan yang mengawal cyber trooper berbayar ini. Kan? Jadi kalau tak ada tindakan apa-apa, saya akan saman lah. Jadi kita tunggulah dua. Cuma saya masih lagi seorang patriot yang saya ingat ini hasil usaha aku dengan kawan-kawan dekat Kementerian Ekonomi dulu ni. Benda ini masih lagi adalah projek besar negara yang boleh mengubah masa depan negara. Kalau saya terikut-ikut dengan perangai mereka dan kalau Malaysia rugi, dan iyalah, itu sebelum saya sampai ke peringkat itu, biarlah Perdana Menteri dan juga kerajaan ambil tindakan untuk mendisiplinkan dan menguruskan ni ceplos-ceplos cyber trooper yang ada. Orang ramai mungkin tak tahu ceplos ni apa ni. Ceplos ni ialah cyber trooper berbayar PKR. Nama itu diberikan oleh orang PKR sendiri kepada mereka. Dan sebahagian besar mereka ini adalah daripada parti-parti lain yang hanya masuk dalam PKR selepas PKR jadi kerajaan. Dan mereka ini yang lebih-lebih. Masuk ni lah brother ni. Dulu parti pejuang. There's something wrong. Kita fikir cara profesional. Sebab bila dia berkata begitu rupa, dia lupa benda ni projek kejayaan masih lagi berlangsung. Tapi nak mengaitkan Rafizi kononnya berlaku salah laku, rasuah, ambil peluang, cuci duit, buka, kaitkan dengan Fleximat, kaitkan dengan Kesum. Kita budak-budak bodoh. Betul. Tak boleh, kita tak boleh terima. Benda besar. Ni, AM ni holding UK punya. Dan belanja kita dah keluar 1.1 bilion dah. Tapi menggunakan ceplos-ceplos ini untuk nak merosakkan Rafizi, dia itulah jadi bahan lawak dunia lah. Dan kita betul lah, kita setuju sangat dengan Rafizi ya.